saksikan, inilah dia adat beras rujut, iaitu upacara menuang beras yang mana ini merupakan warisan tradisi perkahwinan kaum Puak Belaid yang melambangkan penyatuan dua keluarga dan simbol kemakmuran. Ini juga melibatkan penuangan beras secara bergilir-gilir sebanyak 8 kali di antara wakil keluarga pengantin perempuan dan wakil pengantin lelaki ke dalam sulang iaitu bekas beras. Yang pertama, tujuan adat beras rujut adalah merupakan simbolik perkekalan ikatan suami isteri dan rezeki yang melimpah ruah. Prosesnya itu memerlukan seorang wakil keluarga perempuan menuang beras diikuti wakil lelaki menuang semula beras tersebut ke dalam bekas diulang sebanyak 8 kali. Alhamdulillah ya Uda, itulah dia adat beras rujut yang baru sahaja selesai dilakukan di antara wakil-wakil keluarga kedua mempelai, iaitu wakil daripada keluarga pengantin lelaki dan juga wakil keluarga pengantin perempuan. Hadirin yang dimuliakan, seterusnya izinkan para bakal saya menyerahkan majlis menghantar dan menerima berian untuk wakil-wakil keluarga memulakan. Menjunjung dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk memulakan majlis ini, ada baiknya kita ni semua membaca Al-Fatihah beramai-ramai untuk memberkati majlis. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Syai'u lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Salawat dan salam ke atas junjungan kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda serta sahabat-sahabat baginda yang dikasihi. Semoga majlis ini dilimpahi dengan rahmat dan diberkati serta berjalan lancar seperti yang dikehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Meramba kaulah saya sebagai wakil kepada anak kemenakan iaitu Awang Ahmad Mahmud bin Ali Ahmad dan isteri beliau Dayang Hasimah binti Abdullah. Dengan ini ingin mengucapkan selamat datang ke atas keberangkatan pengiran-pengiran, kehadiran pihin-pihin, datuk-datuk, tuan-tuan, datin-datin, puan-puan dan seluruh para hadirin yang peramba kaulah saya hormati. Seterusnya peramba kaulah saya dengan segala hormatnya menjunjung dan mempersilahkan habis kita menyatakan hasrat dan tujuan habis kita datang bersama rombongan. Dengan segala hormatnya dijunjung dan dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebenarnya hamba dari wakil pihak pengantin lelaki iaitu Alhadi bin Zainal Abidin ingin menyampaikan ataupun meneruskan ya kira sambungan ya perundingan tani yang ada itu ya sana juga dinyatakan juga seperti mana hari ini acara majlis mengantar bariana diteruskan juga dengan akad nikah dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan bersanding diteruskan juga. Okey. Di sini ada dua perkara seperti hamba dan rombongan kabinet datang ke hadapan BIS kita untuk menyampaikan dan untuk menunaikan janji ya, dan juga memenuhi permintaan BIS kita ya, mengikut perundingan yang ada itulah, perbincangan ada itu. Di sana dari demikian itu ya ada dua perkara ya. Ini hamba menerangkan dulu yang Okey. Dalam perbincangan perundingan kita ni hari itu dua perkara sudah selesai ya, iaitu pembuka mulut sebucuk cincin dan wang tunai sebanyak RM100 Brunei. Dolar, sorry. Masa ni pakai dolar. Ya. Dan juga seterusnya adalah tanda tunang. Ya, tanda tunang iaitu sebentuk cincin dan wang tunai sebanyak $100 Brunei. Ya. Okay. Dan seterusnya ialah hamba ingin menyelesaikan ya pembincangan perundingan tani hari itu dengan iaitu ada dua perkara juga, itu mahar, iaitu mas kawin sebentuk cincin kawin dan wang tunai $300 Brunei ya. Seterusnya disertakan sini mahar, mas kawin dan juga sebentuk cincin. Ya. Diterima. Seterusnya adalah belanja serbaguna. Ya, sebanyak wang tunai $5,000 Brunei. Seperti bis kita lihat ini yang pakai cek. Kira itu tanda saja. Sah diterima. Okey, alhamdulillah. Dan juga seterusnya senaskah Al-Quran senaskah Al-Quran yang ingin kami pengantin lelaki Sah diterima. dan juga sebidang kain jong sarat. Kira-kira sah diterima. Okay. Dan selebihnya sebagai tanda kasih bagi wakil pengantin lelaki untuk pengantin perempuan ini adalah tanda kasih. Alhamdulillah, Mbak. Sah diterima. Okay. Syukur alhamdulillah apa yang kami sampaikan sebagai wakil pihak pengantin lelaki
telah pun kami persembahkan ada bis kita, kami tunjukkan. Semoga bis kita menerima dengan hati terbuka. Semoga juga acara ni, acara majlis ni, mantar berian dan juga akad nikah dan bersanding berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbil Alamin. Sekali lagi, perambah kaulah saya sebagai wakil tuan rumah dengan kerendahan hati menerima hasrat dan tujuan murni abis kita dengan setinggi-tinggi penghargaan. Kata pepatah, kecil tepuk tangan, nyiru kami tadahkan. Alhamdulillah, selesailah sudah perundingan kita ni. Perambah kaulah saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, menjunjung kasih dan terima kasih atas keberangkatan pengiran-pengiran, kehadiran pihin-pihin, datuk-datuk, tuan-tuan, datin-datin, puan-puan dan seluruh para hadirin yang perambah kaulah saya hormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesailah sudah majlis menghantar dan menerima berian. Majlis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih. Ujung ke ujung. Jumpa lagi. Okey, alhamdulillah. Wah.
Ada. فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman.
Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, perambas saya Nazirul Bahrin selaku juru acara bagi mewakili keluarga kedua mempelai pengantin. Dengan penuh hormat dan takzim, terlebih dahulu sukacita menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih dan mengucapkan ribuan terima kasih atas keberangkatan dan kehadiran yang mulia pinggiran-pinggiran, yang mulia datuk-datuk, datin-datin, yang mulia tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian, bagi sama-sama memeriahkan Walimatul Urus di antara Yang Mulia Al-Hadi bin Zainal Abidin dengan pasangannya Yang Mulia Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud. Hadirin yang berbahagia, sekarang bagi memohon barakah majlis kita pada hari ini, segera kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Ashiza bin Zainal Abidin. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب الكرام خصوصا لهذا المجلس مجلس akad nikah dan bersanding niyatan salihatan kafatan ammah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bagai dalam sebuah hikayat cerita cinta dua sejoli, jodoh pertemuan sudah pun tersurat, pasangan bahagia bersatu hati. Hadirin yang dimuliakan, sekarang mengumumkan ketibaan Raja Sehari yang diraikan. Inilah dia Yang Mulia Al-Hadi bin Zainal Abidin. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alangkah molek budaya warisan, tinggi nilainya, sanjungan bangsa. Samalah cantik, samalah padan, mara menuju mahligai bahagia. Hadirin yang dimuliakan, sekarang mengumumkan ketibaan Ratu Sehari yang diraikan. Terimalah Yang Mulia Nurul Hafizah Ahmad Mahmud. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang berbahagia, sekarang inilah saat yang ditunggu-tunggu, iaitu majlis akad nikah di antara Yang Mulia Al-Hadi bin Zainal Abidin dengan pasangannya Yang Mulia Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud. Oleh itu, majlis dengan penuh hormat menjunjung dan mempersilakan hadirin sekalian untuk mengambil tempat duduk masing-masing dan marilah kita sama-sama menghayati acara akad nikah yang akan dilangsungkan di antara kedua mempelai pada hari ini. Sekarang perambakaulah saya serahkan kepada Yang Mulia Jurunikah beserta rombongan kedua mempelai bagi acara akad nikah dimulakan. Menjunjung dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita ni panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya jua telah mengizinkan kita ni selamat berhimpun di tempat yang mulia, di majlis yang penuh berkebajikan, iaitu majlis akad nikah di antara Yang Mulia Al-Hadi bin Zainal Abidin dan Yang Mulia Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud dengan mahar mas kahwin mereka 300 Brunei dolar tunai. Alhamdulillah. Marilah kita ni membaca suratul Fatihah beramai-ramai serta berdoa. Mudah-mudahan majlis kita ni akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengantin kita ni akan diberkati, dirahmati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan, pernikahan, hidup berumah tangga berbahagia, diberkati dan diridai bukan setakat kanak cucu. Mudah-mudahan berkekalan berbahagia hingga ke akhir hayat mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sebelum majlis akad nikah dimulaikan, perambak kaulah hamba akan membacakan khutbah nikah. Maka dipohonkan kepada hadirin dan juga hadirat untuk sama-sama diam mendengarkan khutbah nikah. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa muallimina wa walidihim fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa 'ala an-niyyah anna Allah yaj'alu majlisina hadha majlis aqdun nikah wa walimatul urus baina
Al-Hadi ibni Zainal Abidin ma'a Nurul Hafizah bintu Ahmad Mahmud محاطا بالخيرات والأنوار والمسرات وينور قلوبنا بالتقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان ويقضي لنا بها جميع الحاجات بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله. أما بعد. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan nikah dan menggalakkannya kerana pernikahan itu merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Dengan berlakunya pernikahan, maka terhindarlah seseorang itu daripada perbuatan yang hina lagi terkutuk itu zina, dan demikian pula dengan perkahwinan dapatlah menumbuhkan perasaan kasih sayang serta mententramkan jiwa ketani dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari dua jenis, lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku kaum supaya kamu berkenal-kenalan. Dan dalam kehidupan dunia, perkahwinan, pernikahan menumbuhkan barakat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal, yang kira-kira bermaksud berkahwinlah kamu dengan perempuan yang sesuai sepadan dengan kamu, karena sesungguhnya mereka itu boleh mendatangkan, yakni menambahkan harta ketani, dan boleh menjimatkan harta ketani. Inilah hakikat perkahwinan di sisi agama atau di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkannya. Maka beruntunglah sesiapa sahaja yang dapat melakukan perkahwinan itu. Kerana itu bersegeralah kahwin. Dan apabila telah berkahwin, maka peliharalah ia, yakni perkahwinan itu, dan janganlah ia disia-siakan. Perkahwinan adalah ibarat sebuah tanaman, tempat menyemai dan menumbuhkan tanaman, siram dan bajailah ia supaya tetap subur dan indah. Janganlah ia dibiarkan diganggu walau oleh sekecil-kecil musuh. Ingat dan tanamkanlah di hati peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju wa la tutliqu fa innallaha la yuhibbu zawaqin wa la zawaqat, yang kira-kira bermaksud berkahwinlah kamu dan janganlah kamu bercerai-berai, kerana sesungguhnya Allah tidak kasih kepada lelaki dan tidak kasih kepada perempuan yang hanya bertujuan merasai antara satu dengan yang lain. Ingatlah, walaupun perceraian itu diharuskan, namun Allah tetap membencinya. Bahkan paling benci, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ilallahi talaq, yang kira-kira bermaksud adalah satu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah talaq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
Okey pengantin, tutup khutbah nikah kita tu pengantin dah. InsyaAllah selepas ini kita akan memulakan upacara akad nikah. Dan tolong pengantin dah, luruskan imam kalau salah bunyinya pengantin dah. Nama-nama habis kita tu. Yang pertama iaitu zauj, suami. Al-Hadi bin Zainal Abidin. Lurus pengantin? Betul. Rukun yang kedua iaitu zaujah, isteri yang mulia Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud. Rukun yang ketiga iaitu wali, ayah anda kandungnya yang mulia Tuan Ahmad Mahmud bin Ali Ahmad. Rukun yang keempat iaitu syahidan, 2 orang saksi. Saksi bagi upacara akad nikah dan lafaz talak ta'liq yang akan disaksikan oleh yang mulia Tuan Alimin bin Zainal Abidin, dan saksi ketani yang kedua yang mulia Tuan Muhammad Zulhilmi bin Ahmad Mahmud. Alhamdulillah pengantin, imam pun sudah hadir awal tadi untuk menyempurnakan majlis mauliah dan wakalah. Imam terangkan, mauliah maksudnya bakal isteri kita telah memberikan izinnya pada ayah kandungnya untuk dia minta nikahkan bersama dengan kedi kita dengan mahar mas kawin kita sebanyak 300 Brunei dolar tunai. Alhamdulillah, 300 Brunei dolar tunai. Dan satu perkara lagi pengantin, yang mana mauliah dan wakalah ini juga dihadiri oleh 2 orang saksi. Jadi saksi pada tengah hari yang berbahagia ni imam pikirkan ni pengantin. Maksudnya mauliah, wakalah, akad nikah dan lafaz talak ta'liq. Nya orang putihnya 4 in 1. Lulus tu pengantin bahasa imam tu. Betul. Wah, alhamdulillah. Jadi pengantin semua sekali jelas kita? InsyaAllah, alhamdulillah. Cantik. Dan yang terakhir sighah, ijab dan kabul. Jadi kalau imam sekarang Al-Hadi bin Zainal Abidin kita benarkan dengan saya nikahkan tuan, saya kahwinkan tuan dengan Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud yang walinya Ahmad Mahmud bin Ali Ahmad, iaitu ayah kandungnya telah berwakil kepada saya untuk menikahkan anak kandung perempuannya dengan mas kahwinnya sebanyak 300 Brunei dolar tunai. Apabila sudah kita mendengar tunai daripada imam, kabul tiasa segeranya saya terima nikahnya Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud dengan mas kahwinnya sebanyak 300 Brunei dolar tunai. Alhamdulillah. Jadi pengantin semua ada rukun-rukun nikah kita dan insya-Allah sebentar lagi kita akan menjalankan upacara akad nikah. Dan seperti biasa Tuan Alimin, Tuan Zulhilmi, kalau hamba menikahkan ini memberikan seminit sejarah pengantin kita ini peluang. Mudah-mudahan seminit itu tenang jiwanya, lancar kabulnya. InsyaAllah sebentar awal kadang kita mulaikan dia. InsyaAllah. Okey pengantin seminit saja. Bismillah. Okey, jadi ada 2 tempat. Kalau imam kan Abidin benarkan dengan saya. Jangan lagi didengarkan walaupun sesaat. Mungkin contoh bin Zainal Abidin cantik. Kemudian apabila sudah imam menyebut 300 Brunei dolar tunai, kita okey tu Brunei dolar tu jelas kita. Sudah tunai sekarang ada imam menggagar tangan kita. Dengan gagaran tunai terus kita kembali. Cuba saya perlahan saja. Ahmad Mahmud dengan mas kawinnya sebanyak 300 Brunei dolar tunai. Tahan dan okey pengantin ada 20 saat lagi bujang. 20 second lagi bujang. Undangan hirup dia. Udara bujang itu dulu. Habis-habis ni. Sikit. Okey tuan saksi seperti biasa kalau habis kita dah jelas ataupun salah kamu berdua harus ya. Okey pengantin 3, 2, 1. Tuan dimulaikan dia. Okey sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perambakalah hamba pun sudah menerima izin daripada Yang Mulia Tuan Zainal Abidin, Yang Mulia Tuan Ahmad Mahmud untuk perambakalah hamba memulakan upacara akad nikah. Perambakalah hamba mohon ampun dan maaf bukan mengajar
malah mengajak kita ni semua untuk beristighfar beramai-ramai memohon ampun sebarang dosa kita ni jua serta berdoa mudah-mudahan kabul daripada pengantin kita ni jelas lancar dan kita dipohonkan doa bis kita yang hadir meluangkan masa hadir pada majlis ini dengan keberkatan habis kita didoakanlah pengantin kita ni akan dirahmati diberkati berbahagia hingga ke akhir hayat mereka amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim biihsan. Saya kahwinkan kamu menurut sebagaimana perintah Allah, yaitu hendaklah kamu pelihara istri kamu itu dengan cara yang baik. Dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tiada dapat diperbaiki lagi, janganlah kamu susahkan dia dan hendaklah kamu lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Al-Hadi bin Zainal Abidin, saya nikahkan tuan, saya kahwinkan tuan dengan Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud yang walinya Ahmad Mahmud bin Ali Ahmad, yaitu ayah kandungnya telah berwakil kepada saya untuk menikahkan anak kandung perempuannya dengan mas kahwinnya sebanyak 300 Brunei dolar tunai. Saya terima nikahnya Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud dengan mas kahwinnya sebanyak 300 Brunei dolar tunai. Alhamdulillah. Jelas tuan? Jelas tuan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu lakuma wa baraka bainakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Alhamdulillah. Pukul berapa jam kita nikah ni pengantin? Jam saksi saja. Berapa saksi? 1.14. 1.14 kita nikah. Second modal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas lancar kabul pengantin kita ni ya. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan lafaz ta'liq daripada pengantin kita ni. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa saya nama penuh kita dan ini bertalak ya. Bertalak itu jika istri saya nama istri kita penuh kemudian baca dia ini bunyinya nusuz kemudian kita habiskan dia dengan demikianlah lafaz ta'liq saya jelas lancar macam tadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa saya Al-Hadi bin Zainal Abidin dengan ini bertaklik, iaitu jika isteri saya Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud itu saya tinggalkan 4 bulan atau lebih dan saya atau wakil saya tidak memberi kepadanya atau kepada wakilnya nafkah dan ia mengadu kepada hakim meminta bercerai setelah ia bersumpah bahawa ia tidak derhaka yakni nusyuz, maka ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak. Atau jika saya ghaib atau dighaibkan dengan apa cara jua pun darinya selama 6 bulan atau lebih dan ia mengadu kepada hakim yang ia tidak tertunggu lagi akan saya, jika sabit aduannya maka ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak. Atau jika ia saya pukul dengan pukulan yang menyakiti dan tidak patut kemudian ia mengadu kepada hakim dan meminta cerai, jika sabit aduannya maka ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak. Demikianlah lafaz ta'liq saya. Okey pengantin, kita menyanyikan pengantin pelan-pelan saya gambar. Pengantin satu lagi kita main sebelum kita menyanyi paham kita ta'liq atau okey gambar pengantin lihat kamera pengantin. Terima kasih pengantin, tahniah. Silakan. Bismillah. Ya. Okey,
seorang ada saksi kita ni nikah. Ya. Kelas pengantin, pengantin. Oh, saksi. Iya tu. Untuk kita dengar. Okey, terima kasih. Tuan. Ya. Ya. Tuan dapat. Terima kasih tuan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati antara mereka berdua, Al-Hadi bin Zainal Abidin dan istrinya Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud dengan mengerjakan amalan-amalan yang baik. Kurniakanlah kasih mesra antara dua hati mereka dengan ditetapkan iman, serta kurniakanlah anak-anak yang saleh salihah yang mengerjakan amalan-amalan yang terpuji, dan jauhkanlah bagi mereka berdua ya Allah daripada fitnah dan bencana dengan kelimpahan-Mu dan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Acara kita ni lagi. Kita dulu. Kita teruskan. Hadirin yang berbahagia, seterusnya majlis dengan penuh hormat menjemput Raja Sehari kita, Yang Mulia Al-Hadi bin Zainal Abidin untuk tampil ke hadapan naik ke atas pentas pelaminan bagi memulakan acara menapaki, menyerongkan cincin dan penyerahan mahar. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayhi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Hadirin yang dimuliakan, seterusnya sebagai tanda kesyukuran, marilah kita sama-sama menadah tangan bagi bacaan doa selamat yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Ashizal bin Zainal Abidin. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah dalam majlis perkahwinan kedua mempelai baru ini, Al-Hadi bin Zainal Abidin dengan pasangannya Nurul Hafizah binti Ahmad Mahmud. Kasih sayangkanlah di antara keduanya sebagaimana Tuhan kami telah mengasih sayangkan di antara Adam dan Hawa, dan kasih sayangkanlah di antara keduanya sebagaimana Tuhan kami telah mengasih sayangkan di antara Ibrahim dan Sarah, dan kasih sayangkanlah di antara keduanya sebagaimana Tuhan kami telah mengasih sayangkan di antara Yusuf dan Zulaikha, dan kasih sayangkanlah di antara keduanya sebagaimana Tuhan kami telah mengasih sayangkan di antara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Semoga Allah memberkati mereka berdua dan kiranya Allah meningkatkan kualiti keturunan mereka, menjadikan pembuka pintu-pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah serta pemberi rasa iman bagi umat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Majlis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, maka dengan ini bagi menutup terai majlis, perambas saya Nazirul Bahrin selaku juru acara dan juga bagi mewakili keluarga kedua mempelai pengantin, sekali lagi menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih dan mengucapkan ribuan terima kasih atas keberangkatan dan kehadiran Yang Mulia Pengiran-pengiran, Yang Mulia Datuk-Datuk dan Natin-Natin, Yang Mulia Tuan-Tuan, Puan-Puan serta hadirin yang dihormati sekalian ke majlis yang indah lagi bermai ini. Pulut kuning hidang ditalam, nasi minyak pelbagai warna. Meriah suasana, ucap dan salam, kekal bahagia sepanjang masa. Alhamdulillah hadirin, maka dengan bacaan doa selamat itu tadi, maka dengan ini majlis menjunjung dan mempersilakan hadirin sekalian untuk menikmati jamuan. Dan juga sementara hadirin sekalian menikmati jamuan, kita jemput ayahanda dan bonda serta ahli keluarga bagi kedua mempelai pengantin untuk tampil naik ke atas pentas pelaminan bagi memulakan sesi bergambar. Menjunjung dan mempersilakan.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Pes, putih. Alhamdulillah. Mengantuk saya. Mengantuk. Saya mengantuk. Ini bandar ni, Dan masalah mengantuk kan. Ya. Tinggal tinggalnya. الحمد لله والشكر لله الحمد لله